Kawan-kawan tengah sibuk buat assignment, tapi aku sibuk dengan lukis doodle aku. Doodle apple. Hari kedua lukis doodle apple. Let's go. Dia macam susah tapi macam boleh lah. Kita try. Mula-mula korang kena try lukis bulat. Bulat. Okay, lukis je bulat, tak payah perfect sangat. Lukis je bulat. Lepas tu, pada lukis bulat tu korang try buat lengkung. Lengkung dekat bahagian atas dengan dekat bahagian bawah, supaya nampak macam apple lah. Lepas tu korang tambah lah mata-mata. Lepas tu tambah dekat bahagian mulut, bahagian tangan. By the way, aku baru lepas angkat quadrupod ni. Comel, kecil je. Sesuai lah kalau korang nak rakam kan. Lepas tu dia kecil, dia ada button untuk tak gambar. Lepas tu korang boleh lipat besar tapak tangan je. Nampak tak? Mudah lah. Lepas tu ringan je. Lepas tu dia boleh panjangkan tau. Boleh panjangkan lebih kurang dalam besar lengan korang lah, tinggi lengan korang kan. So sesuai lah kalau korang nak buat untuk vlog-vlog yang simple-simple, ringan-ringan. Boleh lah kalau korang nak. Cuba korang check dekat showcase aku berapa korang dapat. Semoga bermanfaat untuk korang. Bye bye.